Hai semua, saya Sri Zarania dari TVPSS Aura Channel. Kami sekarang ini berada di studio podcast Aura Channel dan ini adalah kali pertama kami membuat Sembah Santai. Baiklah, tajuk Sembah Santai pada hari ini ialah setebis kisah seorang kru TV. Apa yang membuat kami memilih tajuk ini? So, kita nak tahu perjuangan dan perasaan seorang kru TV setelah memasuki dalam tim TVPSS. Untuk meneruskan Sembah Santai ini, kita bersama dengan tetamu kami, ikon TVPSS Aura Channel. Sila perkenalkan diri sendiri. Baiklah, nama saya Muhammad Al-Fatih bin Fazlul Islam. Saya adalah bekas kru TVPSS Aura Channel dan saya merupakan ikon TVPSS Aura Channel pada sesi 2024-2025. Baiklah, macam mana perjalanan tadi? Okey, sangat bagus perjalanan daripada pintu sekolah sampai ke studio. Memang bagus. Sambutan dia sangat baguslah. Dia bukan, maknanya dia bukan kelang kabut apa, memang relax and santai je. Sampai kat sini pun still santai. Nama pun Sembang Santai. Okey, kita teruskan kepada topik kita pada hari ini. Apa yang membuat saudara tertarik untuk join TVPSS? Saya secara mulanya, saya sebenarnya dulu saya murid biasa je. Saya duduk dalam kelas, saya tak join apa-apa pertandingan. Tapi saya malu lah. Saya malu, saya tak ada keyakinan. Lepas tu saya ada jumpa seorang kawan. Dia masuk TVPSS Aura Channel. Lepas tu dia masuk, jadi dia masuk dalam channel sekolah. Lepas tu saya kata bestnya, saya pun nak try. Masa tu saya ada kakak senior. Bukan kakak lah, tapi macam dia punya kakak. Kita nak kawan kan. Dia punya vibe tu. Dia, nama dia Syakira. Dia memang hebat lah. Dulu dia pun pendiam. Lepas tu saya ambil iktibar, dia buat video. Lepas tu saya pun tengok, saya pun nak jadi macam dia juga. Lepas tu saya cakap dekat guru TVPSS tu. Saya pun cakap, boleh ke kalau nak join? Lepas tu dia pun kata boleh, nanti masa ada pemilihan kita pergi. Lepas tu satu hari tu ada pemilihan, saya pun pergi. Saya pergi, lepas tu mami guru GPM dia cakap kat saya, marilah ke studio kan. Lepas tu masa tu saya 2 tahun. Saya 2 tahun. Lepas tu masa tahun 1 TVPSS tu, saya biasanya masuk jaga-jaga gitu je lah. Saya pun kerja biasa-biasa dulu. Saya cemburu sebenarnya. Masa tu saya tengok, saya ingatkan nak buat apa kerja kan. Lepas tu tak buat. Lepas tu saya kerja macam jaga. Lepas tu saya ada, masa tu ada budak senior, dia senior. Lepas tu saya pun cakap lah kat dia, biasanya kau boleh pergi kan. Lepas tu aku kata, aku tak hebat mana pun sebab tu kot. Lepas tu lama-lama masa tu saya patah tangan. Saya terjatuh dekat tangga. Bila saya jatuh, saya macam nangis lah. Lepas tu bila saya, sejak daripada tu sampailah habis tahun tu, masa tu saya darjah 5 habis. Lepas tu saya pun cakap, dah setahun ni, masuk pun tak buat apa-apa. Lepas tu fikir balik, tanya, mami boleh tak nak join tugas seterusnya? Lepas tu cakap, boleh, cuba. Mami akan bagi peluang. Lepas tu saya pun cakap, boleh lah. Lepas tu tugas pertama saya adalah di Pesta Buku. Pesta Buku masa tu tak silap saya tahun 2024 rasanya. Masa tu saya pergi Pesta Buku. Lepas tu saya ketua tim. Saya ajak tim-tim saya buat kerja. Saya jadi cameraman masa tu. Memang best. Saya rasa wow, sangat best Best, dia rasa best lah. Sebab lama dah nak tapi baru dapat. Lepas tu turun, saya jumpa dengan Mami cakap, banyak belajar. Lepas tu saya kata, ya, memang banyak belajar. Dan bila start daripada situ,
Saya jual macam-macam liputan. Hampir setiap liputan saya ikut. Saya tengok, saya buat kerja. Dan memang saya berpuas hatilah. Setahun saya menjadi kru utama jugalah. Betul. Okey. Apa peranan saudara dalam TV PSS? Peranan saya biasanya akan jadi editor buat video, dan saya dah berapa kali rasanya 5 ke 6 video lah saya buat untuk upload dalam channel YouTube TV PSS Sekolah SK Wakar Baru ni. Jadi masa nak edit tu memang struggle lah, sebab masa tu saya tak tahu lagi macam mana nak dia punya ni. Lepas tu saya belajar. Tapi biasanya saya akan jadi multitasking, sebab biasa kita dah tahu kan TV PSL channel semua multitasking. So kita dah pandai semua. Gitu. Kita dah belajar semua dah, dan saya pernah jadi semua tugas yang perlu ada dalam sebuah TV PSS. Agak-agak berapa lama untuk awak belajar cara nak editing? Dekat berapa sebulan rasanya. Saya nak siapkan video pertama saya adalah masa tu MQSS, pertandingan sekolah. Lepas tu masa tu saya edit, dan dalam tu sendiri saya temu ramai juga VIP. Lepas tu saya edit tu, mula saya tak tahu info kit TV kebangsaan adalah 5 minit. Jadi saya buat 10 minit gitu. Tapi mami cakap tak boleh masuk dalam video sebab dia adalah info kit TV PSS kebangsaan, memang tak boleh. Dia 5 minit ke bawah. Jadi saya dah belajar dari situ. Dia punya animation, nak cut dia pun kita kena tahulah. Saya dah pandai daripada situ. Lepas tu video-video next tu saya dah biasa. Mami tegur pun sikit je lah. Dan satu lagi saya guna Filmora. Filmora adalah satu apps yang saya nak cadangkan korang kalau nak buat editing, gunalah Filmora dulu, sebab Filmora dia sangat sesuai nak belajar. Untuk editor yang video pertama memang sesuai lah. Sama ada Filmora ataupun CapCut, memang sesuai nak belajar. Memang dia features dia tu okey lah. Kita akan belajar, senang sangat nak faham. Okay, apa kenangan manis dan pahit buat sepanjang masa saudara jadi kru TV? Kenangan manis saya masa join TV PSS ni, yang saya ingat, saya teringatlah masa tu saya join TV PSS, saya selalu pergi sana sini. Lepas tu ada tu saya pergi hujung minggu, saya pergi dengan kawan saya 3 orang. 3 orang termasuk saya. Saya pergi masa tu nak buat video. Rasanya nak buat video kreatif pasal Sisa Pebejal. Saya rasa nak buat Sisa Pebejal ke bukan, tak ingat. Tapi ada video lah saya nak buat. Waktu first time saya makan mi celup. Mi celup tu sedap. Saya tak pernah suka sebenarnya, tapi bila saya try dengan kawan-kawan, best lah pula. So lepas tu saya dah jadi sangat best. Satu lagi memang best lah masuk tu. Wah, serasa sedap. Saya ingat lagi saya gitu, mami selalu buat macam drama gitulah. Pergi pantai, main-main. Saya pernah pergi KL. Saya main. Saya main dekat ICT. Masa tu best. Sebab saya boleh naik. Saya ingat lagi masa tu saya pergi tu memang best lah. Sebab first time pergi KL dengan kawan-kawan. Tak pernah pergi lagi dengan kereta. Sebab biasa saya fly. Tapi tu first time saya naik kereta. Memang best. Kalau kenangan pahit? Kenangan pahit ni, saya cerita yang saya boleh cerita lah. Saya dulu, masa yang paling saya fikir kan, saya teringat masa tu kat lawatan dari sekolah lain datang kat SK Wakar Baru.
saya bertugas sebagai studio tour guide. Lepas tu saya kena letak phone saya kat studio sebab nak guna hotspot. Sebab tadi internet lagi masa tu tak boleh support dari pejabat. Lepas tu saya pun bagilah pinjam. Lepas tu saya bawa turun phone sebab saya nak duduk bawah. Lepas tu bila saya nak balik, tengok habis hilang semua data tadi. Lepas tu kelar kabut mami GPS saya marah. Dia marah saya. Dia marah tu macam apa orang kata, Macam dia singa ke? macam singa. Dia macam marah gitu. Lepas tu bila dia marah tu, dia marah pula dah. Lepas tu dia pun tak nak tengok. Dia suruh saya keluar. Okey, saya keluar. Saya pun sedih. Saya tak suka sebenarnya bergaduh dengan orang. Saya jenis kalau orang marah ke ataupun bergaduh, memang saya tak sukalah gaduh-gaduh ni. Kalau gaduh pun sekejap Lepas tu saya minta maaf balik. Itu saya nangis. Kawan saya kata, mami tak nak bagi awak tugas tak. Lepas tu saya kata, tak apa. Okey, tak apa. Lepas tu saya sedih, saya nangis, saya merajuk. Lepas tu mami ada ustaz mari, ada cikgu lah mari betulkan balik. Lepas tu dah elok balik dah. Lepas tu mami datang pujuk saya. Dia pun pujuk saya nangis sebab mami marah. Lepas tu saya pun sedih. Masa tu sedih. Memang teriak masa tu. Air mata keluar mengalir habis. Lepas tu dia cakap dengan saya, nanti lain kali jangan buat macam tu. Lepas tu dia macam sayang lah gitu. Dia tiba-tiba dari singa tadi tu, yang macam singa tu, dia tukar jadi kucing pula. Kucing pula. Dia jadi kucing. Lepas tu dia dah baik. Lepas tu nasib baik masa tu pelawat tak datang lagi. Kalau pelawat datang dah, habislah, malulah image. Lepas tu lagi teruk daripada yang tadi kan. Lagi teruk. So saya pun menangis mata merah. Lepas tu nasib baik dah naik tu dah okey, dah boleh cakap macam mana. Lepas tu akhir sekali settle. Sangat masa tu lah yang paling saya sedih. Yang paling pahit lah. Pahit kan. Benda tu memang pahit. Okey, soalan terakhir Macam mana pelibatan aktif saudara dapat membantu membina personaliti saudara sekarang? Saya jadi confident. Confidence saya bertambah daripada dulu. Saya nak bercakap tak seberapa. Saya bercakap dulu, biasa saya cakap yelah, saya cakap pun biasa je. Lepas tu malu-malu, tak nak cakap dengan orang. Lepas tu bila tak nak cakap dengan orang, jadi orang tak tahulah apa kita ni kan. Jadi bila saya dah tu, saya perasan saya makin pandailah nak cakap dengan orang. So semua cikgu pun macam dah kenal saya pun boleh cakap biasa. So memang dia membantu. Lepas tu editing memang membantu lah. Makin menambahkan editing saya. Nak buat video apa-apa pasal keluarga, semua dah belajar dah dekat TVPSS. Memang saya dah pandai sebab tengok saya dapat belajar macam mana nak buat. So jadi apa-apa semua minta kat saya buat untuk dia orang. So memang selalu ahli keluarga memang minta saya buat video raya ke apa ke. Memang selalu saya guna. Jadi saya nak cakapnya, benda ni memang saya harap adik-adik semua audiens yang sedang tengok ni, kalau duduk kat sekolah tu, join lah. Saya cadangkan korang untuk join sebab benda ni benda yang biarlah kita tahu benda ni bukan pembelajaran, tapi pembelajaran di luar bilik darjah yang berharga kot bagi saya. Berharga. Sebab dia duduk di luar bilik darjah memang berharga sangat. Jadi bila dia bilik darjah, dia bukan sekadar akademik. Sekarang ni kita dunia sekarang, pembelajaran sekarang kita bukan saja pada akademik, tapi terhadap kurikulum juga. Jadi kalau tak ada kurikulum, saya rasa
PAJSK saya pun memang akan turun sebab saya tak join. Jadi saya cadangkan semua audiens, adik-adik sekolah rendah, tak kira sekolah rendah, sekolah menengah, biasanya dah ada. Jadi join lah TVPSS. Jumpa dengan GPM anda. Okay, itu sahaja untuk Sembang Santai pada hari ini. Saya harap anda semua dapat manfaat hasil daripada Sembang Santai ini. Semoga kita berjumpa lagi. And this is when the